dia diarahkan oleh Nabi Sulaiman bukan cari emas, tengah raup emas. Tanah Melayu kita ni bukan sekadar boleh tarik emas, boleh buat emas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kembali ke siaran podcast Kau-Kau Sejarah yang kita sentiasa bersiaran. Tapi kali ini saya bersama dengan Izzuddin Al-Jitrawi akan fokus, kami berdua saja akan bicara, kupas dan juga bawa tema-tema di dalam buku-buku yang ada di pasaran dan buku-buku yang kami sendiri tulis. Ini merupakan segmen yang baru dalam Kau-Kau Sejarah. Satu topik yang memang insya-Allah kita akan fokuskan kepada konten buku dan kita juga nak bangkitkan semula budaya membaca dan kita nak jemput kepada para penulis di sana, bakal-bakal atau mereka yang ada minat menulis, mungkin nak tahu macam mana tips-tips menulis dan jual buku. Mungkin ini adalah satu ruang yang terbaik dan peluang kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, peminat buku dan penulis, untuk kita buka balik, kita open balik pintu kepada budaya membaca dan menulis ini, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan bincang tentang satu topik yang menarik dan kita akan santai-santai bahas tentang topik emas di alam Melayu dan juga emas yang menjadi perbahasan kita pada hari ini. Dan konten ini juga merupakan konten yang kandungan yang kami tulis. Saya, Muhammad Khalid Yahya ataupun nama panel saya Nurani Ma'arif, menulis sebuah buku. Buku ni ada di sini. Nanti kita ceritalah tentang khazanah yang hilang. Dan demikian juga saudara Izzuddin. Jadi saya persilakan Izzuddin Al-Jitrawi. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Lid ataupun Tuan Khalid kita. Biasanya ialah Angah akan mulakan dulu. Jadi episod kali ini Cik Lid yang akan mulakan. Dan Alhamdulillah Cik Lid dah terangkan tadi, jelaskan bahawa pada sesi kali ini kita akan fokus kepada bicara tentang topik-topik yang berkaitan dengan buku yang kami tulis dan buku yang mana-mana penulis telah buat kajian, telah buat penulisan dan sebagainya. Jadi insya-Allah topik pada episod kali ini memang akan fokus kepada cerita tentang emas di alam Melayu. Yang mana kalau kita tengok hari ini suasana ekonomi ataupun keadaan ekonomi yang agak runcing kan, yang agak kritikal dan Angah rasa macam ramai yang mencari solusi. Ramai yang mencari macam kita sebut jalan penyelesaian kepada dunia yang mungkin tiba-tiba bertukar, jatuh ekonomi, apakah kita sebut sebagai backup plan untuk kita meneruskan kehidupan, untuk kita menjalankan transaksi perniagaan dan sebagainya. Jadi cerita pasal emas ni Cik Lid, dia bukan cerita yang baru, dia cerita yang lama dah. Zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahkan sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka pun memang dah ada kita sebut sebagai sejarah perebutan emas ini. Yang kita sebut sebagai, kalau Cik Lid punya buku tu Angah tertarik, tajuk Tipuan Emas. Okay. Mana kata berlaku pelbagai konspirasi untuk mengumpul, merebut harta emas ini. Sebab dunia pada hari ini kalau satu-satu kuasa dunia itu ada banyaknya emas, maka mereka lah kuasa dunia yang sangat-sangat power pada ketika ini. Yang mana kita tengok pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, emasnya begitu banyak kerana pada zaman itu seluruh kekayaan dunia berkumpul di bumi Melaka. Itu yang kata ada 84 bangsa yang datang dan juga 84 bahasa dipertuturkan dekat sana. InsyaAllah. Jadi itu sekadar pembukaan awal lah cerita kita pasal emas ni. Okay. Mungkin nanti Cik Lid nak sentuh pasal emas yang Masyita, emas Soekarno, macam-macam ni kita nak cerita ni petang ni. Episod kali ni kita fokus sejarah dulu macam tadi kita sambung. Kita hurai tentang hebatnya tanah Melayu ini yang pada satu ketika dulu memang menjadi tumpuan. Kalau kita biasa dengar masa zaman-zaman kita belajar sejarah dululah, atau sekarang pun orang sebut dengan 3G.
3G betul. tu. 3G tu. Apa tu G tu? Ini bukan 5G kat kita punya handphone tu. Bukan kan? Bukan. Ini dulu pun dah ada 3G dah. Yes. So 3G tu adalah gold, glory and gospel. Yes. Ini merujuk pada penjajah-penjajah ataupun kolonial yang datang lah. Yang datang dekat tanah Melayu ni, dekat alam Melayu Nusantara ni. Dia, dorongan dia, kecenderungan dia ataupun motif dia, drive dia adalah 3G ni. Iaitu emas, gold, yang kedua glory, kejayaan, nak conquer, menjajah, dan yang ketiga gospel lah, sebagai dia panggil sebagai apa ni, pendakwah, pendai dia orang lah, membawa ajaran. Masa tu nak lawan dengan zaman apa ni, perang salib masa tu kan. Jadi cerita ni memang masyhur lah. Tapi kita fokus kepada gold itu, G yang pertama tu, gold. Jadi memang dalam catatan sejarah banyak beberapa manuskrip pun menunjukkan bahawa kedatangan mereka, dia punya drive dia, dorongannya memang untuk mencari emas di alam Melayu. Sebab tu kalau kita tengok sejarah sebenarnya Christopher Columbus, walaupun orang kata dia pergi untuk membuka tanah baru di Tanjung Pengharapan lah, Cape apa benda semua tu kan, dia nak pergi, sebenarnya dia nak pergi ke India, ataupun dia mencari, dia nak pergi tanah India yang dikatakan di situlah letaknya the golden Kesenis. Golden Kesenis. Saya nak sebut tu, ni ada buku dia ni. Buku ni Golden Kesenis. Saya tersasul. Chersoni. Satu lagi Keseni. Nanti akan cerita sebab dia ada kaitan dengan Kursani rupanya, perkataan tu. Jadi dia orang ni memang dah ada catat dalam buku ni. Buku ni pun ditulis oleh seorang academician, Paul Whitley, seorang penulis doctorate lah di Universiti Malaya. Dia buat di Malaysia, tapi tajuk buku ni lah. Jadi diceritakan Christopher Columbus tu, dia memang disangkakan dan dia berlayar nak menuju ke India. Lepas tu bila dia sampai dekat Amerika Selatan, dia jumpa dengan orang Red Indian, dia sebutnya Red Indian. Itu sebenarnya rahsia dia, kenapa orang-orang asli yang kita anggap sebagai macam The Mohicans ke, apa lagi, Apache ke, sepatutnya itulah dia punya gelaran nama dia, puak suku dia. Tapi Christopher Columbus ni selamba je kata dia panggil Red Indian. Dia nak cari yang the Black Indian kot kan. Tak jumpa, dia kata ini dia Red Indian. Jadi dia tak secara langsung sebenarnya mendedahkan agenda dia lah. Dia nak pergi ke India sebenarnya. Kenapa dia nak pergi ke India? Sebab dia nak mencari, dia nak cari rempah dan dia nak mencari, dan antaranya adalah gold. Emas yang, kalau kita tengok emas yang lama dalam sejarah, manuskrip lama dia sebagai, dia mencari the Mount Ophir. Angah pun nanti kita cerita ni, Angah pun tulis kan. Mount Ophir. Dia tengah cari Mount Ophir tu. Betul. Tempat letaknya emas Nabi Sulaiman. Tapi dia tersasar pergi dekat Amerika Selatan, tak jumpa. Jadi apa cerita Angah punya pandangan tentang Mount Ophir? Angah pun tulis dalam buku Angah. Okey, sebab itulah kalau dekat alam Melayu ni, spesifiknya di tanah Melayu kita ni, kalau cerita pasal Ophir ni, dia sebenarnya telah ditulis dalam Bible Old Testament. Perkataan Ophir tu. Jadi perkataan Ophir ni, kalau biasanya siapa yang pernah pergi ke Johor ataupun spesifiknya lagi di Tangkak ataupun Gunung Ledang. Gunung Ledang tu disebut sebagai Mount Ophir. Gunung yang menyimpan khazanah harta emas Nabi Sulaiman alaihissalam. Makna kata harta emas warisan zaman berzaman. Jadi makna kata kalau cerita pasal sejarah emas ni, orang Melayu kita ni, kalau dari segi kekayaan tu, kita tak payah risau lah. Tak payah risau sebab emas itu dari sudut emas warisan dan juga emas semula jadi yang boleh digali, ada di, kita sebut sebagai banjaran emas Titi Wangsa tu, memang kita sebut satu banjaran yang sangat-sangat bernilai dan berharga. Yang kita tengok macam-macam isu yang berlaku kan. Kita tengok tanah di Raup tu pun, kenapa nama dia Raup? Kalau orang Pahang ni, Raup tu maksudnya macam mengorek, mengambil, mendulang emas kat situ. Dia cekau je. Dia macam cekau je. Raup. Sebab tu nama dia Raup. Itu sejarah. Dia bukan cerita pasal Musang King je. Dia cerita pasal tanah tu memang
tanah yang ada mineral galian yang berharga, iaitu emas. Jadi sebab itulah bicara pasal emas ni, kalau Angah secara peribadi Cik Lid Angah memang bicara pasal emas ni sebelum kita kahwin lagi, sebelum bujang lagi. Maksudnya sebelum Angah kahwin lagi. Sebelum bujang, maksudnya sebelum kahwin, waktu bujang lagi. Jadi kita buat YouTube kan, kita tengok tempat-tempat yang ada emas dan sebagainya. Kalau dekat Kelantan tu, tempat-tempat ada emas dia orang dulang je. Betul. Kan? Sampai sekarang pun. Sampai sekarang kan. Kat Gua Musang. Tengok. Jadi makna kata kekayaan orang kita ni, kita tak payah takut sangatlah bab rezeki ni. Memang Allah dah kurniakan kekayaan harta itu pada orang Melayu kita ni. Tinggal kita ni nak menjalani satu proses, iaitu proses sedar diri ataupun proses penyucian jiwa. Barulah Allah nak bagi anugerah yang kita sendiri tak jangka, tak sangka-sangka. Sebab rezeki yang datang ni kan biasanya rezeki yang kita sendiri tak jangka. Rezeki yang kita sebut sebagai rezeki yang bukan usaha ikhtiar kita. Usaha ikhtiar kita tu hanyalah asbab ataupun kita sebut sebagai cara untuk kita meraih rahmat belas kasihan Allah untuk rezeki itu datang kepada kita. Jadi bila sebut pasal emas ni tadi Cik Lid, Mount Ophir tu, dekat sekeliling tempat tu ada satu nama kuari. Kuari tu pun nama dia Kuari Ophir dekat Tangkak. Nama tempat? Nama kuari. Kuari tempat orang pecah batu, lombong dan sebagainya kan. Tak tahulah apa yang dia orang gali kan. Wallahualam. Tapi nama kuari tu Kuari Ophir. Disabit pada Gunung Ledang. Memang kuari tu dekat dengan kaki Gunung Ledang. Jadi Gunung Ledang ni dia tak macam Gunung Jerai tu. Gunung Jerai ni dia agak famous. Tapi Gunung Ledang ni dia macam misteri, senyap. Macam Gunung Ledang ni dia buat hal dia. Gunung Jerai ni orang selalu datang. Tapi rupanya Gunung Ledang ni, siapa yang orang kampung dekat situ biasanya banyak cerita. Tempat yang mana hantuah berguru dekat situ, berlatih silat, bertapur dan sebagainya. Bahkan dekat situ ada perkampungan hantuah. Ada kat situ perkampungan hantuah sebelum kita nak naik bukan dekat Asahan, dekat bahagian depan tu, Gunung Ledang yang biasa orang mandi air terjun. Dekat area situ ada perkampungan hantuah. Dan nak bagi tahu, Gunung Ledang ini, cerita pasal emas ni, ada orang dekat situlah katanya. Ini kita bukanlah nak bawa cerita-cerita gaib dan mistik, tapi katanya cerita orang tempatan lah. Cerita orang tempatan. Dia orang kata pernah nampak kijang emas, pernah nampak nenek kebayan. Dan benda-benda ni kita sebut sebagai mungkin mereka penjaga lah dekat situ. Apa yang mereka jaga wallahualam. Tapi Gunung Ledang ni sangat misteri dan menyimpan rahsia yang berkaitan dengan harta emas. Yang Cik Lid sebut tadi, harta Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sejarah Gunung Ledang ni banyak sejarah dia. Sejak zaman berzaman tu ada je sejarah dia. Hatta kalau kita nak cerita sejarah, kita sebut sebagai sejarah yang kita sebut sebagai bagaimana sejarah batu bersurat dan sebagainya. Semuanya bermula dekat situ. Tapi bagaimana naratif penceritaan dia, itu nanti kita kena kupas waktu lain lah. Gitu, insyaAllah. Jadi ada satu analogi yang kata bila mana Sultan Mahmud kan? Tadi pun nak tanya tu. Yang nak berkahwin dengan meminang puteri Gunung Ledang. Nak meminang puteri Gunung Ledang. Antara syarat dia adalah jambatan emas. Dari Gunung Ledang sampailah ke istana kan. Jadi adakah benda tu mustahil? Tapi cara Sultan menjawab ketika itu seperti tidak mustahil kerana banyaknya emas ketika itu. Ini kita belum cerita Pulau Nangka lagi. Itu kita simpan dulu jadi. Ini kita simpan. Ini baru satu gunung ni. Baru satu gunung. Belum satu pulau lagi. Pulau lagi banyak. Itu banyak cerita-cerita yang dia bukan sekadar mistik dan misteri sebenarnya. Betul. Memang dia sebelah kaki misteri, sebelah kaki nyata. Sebab kalau kita kata benda macam Gunung Ledang tadi kan, kita katakan memang ada cerita elemen unsur mistik tu ada, mitos tu ada, cerita tempatan tu ada. Tapi dari segi cerita fakta yang sejarahnya pun ada. Arkeologi, bahkan ada satu nama seorang pengkaji British,
siapa nama dia, tulis dalam buku ni, yang dia memang tinggal dan dia menetap di Gunung Ledang. Dia mencari beberapa artifak dan dia bawa lari banyak antaranya emas-emas yang dia jumpa dalam ceritanya ada dalam the Royal Society di British di England ada sebut nama dia. Oh, memang ada Crowley kalau tak silap. Memang ada, mana dia ada. Dan dalam buku ini pun The Golden Keseni ni The Golden Keseni ni pun sebenarnya memang merujuk kepada alam Melayu Nusantara dan menyebut tentang Opir. Dan Opir tu memang sinonim dengan Gunung Ledang. Jadi dia yet to be proven lah, sehingga dibuktikan. Sebab kita tak ada ialah kalau dalam sejarah, dalam saintifik, dalam sains dia memang nak bukti nyata lah. Tapi cukuplah pada kita yang yakin bahawa sebenarnya Allah telah kurniakan kekayaan lah di alam Melayu Nusantara ni. Dan kalau kita tengok raja-raja Melayu sendiri pun, kalau cari tengok baca sejarah raja-raja sultan-sultan di Sumatera, Sultan Asahan, Langkat, Deli. Itu tak jauh tu, itu dalam tahun 1946. Baru lagi. Yang zaman mereka ni orang kata diburu, dibunuh oleh kebangkitan rakyat pada ketika itu atas ideologi komunis pada ketika itu, yang membunuh raja-raja yang sangat sadis lah cerita tu kan. Atas sebenarnya dia orang sangat iri kekayaan raja-raja Melayu pada ketika itu. Memang kaya betul. Dan pada ketika itu sultan-sultan kita Melayu di Sumatera itu di Dili, Langkat, Asahan, kalau dia pergi seminar ataupun perjanjian di British UK, dia akan pakai pakaian yang sangat pakaian Melayu, busana dan tanjak semua. Nampak segaknya. Dan dia orang dah ada kereta dah. Pada zaman tu dah ada kereta dah. Kaya tak kaya? Kaya tak kayanya. 1946 tu. Kaya betul. Tapi kaya tu dihilangkan lah daripada sejarah. Jadi pada ketika itu kekayaannya memang disandarkan kepada emas-emas. Jadi sultan-sultan Melayu ni antara pemegang amanah emas-emas. Itu yang kita kata sultan-sultan. Dan lepas tu lah kenapa Jepun datang ke tanah Melayu. Di samping di atas untuk membesarkan wilayah penguasaan dia di Asia ni, mereka juga mencari emas. Itu yang jadi emas apa? Yamashita, emas lili. Itu bukan cerita mitos tu, memang betul. Memang ada. Kalau kita tanyalah orang terlibat dalam ketenteraan ataupun prasejarah, dia kan memang ada bunkers ataupun gudang-gudang bawah tanah yang menyimpan emas-emas tu. Ada, tapi tak boleh dikeluarkan ke macam mana, memang ada. Dia orang datang tu. Jadi cerita-cerita ni sebenarnya yang menjadikan kita ni attach dengan orang kata alam Melayu ni memang kaya lah. Memang kaya. Bila sebut kaya dengan emas ni, saya teringat tentang kekayaan analogi orang Arab dengan minyak. Orang Arab memang sekarang orang kaya minyak. Arab. Sebab apa? Orang Arab kalau kita tengok dia orang dulu ni macam orang Badui. Dia orang padang pasir. Dia orang padang pasir. Jadi mereka ni kalau tengok kan biasa je hidup, miskin pun ada. Tetapi mereka jadi kaya sekelip mata kerana emas hitam tu. Emas hitam. Allah keluarkan emas hitam minyak tu, dan bila Amerika mengambil emas minyak tu sebagai orang kata bahan api untuk digunakan dalam zaman industri tu, menjadikan mereka ni kaya. Pada tahun 1970 selepas Perang Dunia lah. Mereka mula Allah tukarkan atas barangkali keberkahan Hijaz itu, tempat makamnya para anbiya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah angkat. Jadi kalau Allah nak angkat satu bangsa itu dengan kekayaan tanah itu, galiannya itu boleh. Jadi tidak mustahil. Ini kita nak buat teori andaian, mudah-mudahan benar lah. Kalau Allah nak angkat orang-orang di alam Melayu ni kaya, Allah angkat dengan cara misalnya emas ini dikembalikan sebagai mata wang dunia katakan. Allah tiba-tiba macam petroleum lah. Pada tahun 1971-74 Henry Kissinger pergi dekat Arab Saudi, dia jumpa dengan Prince Saudi dan dia buat agreement dia nak jadikan minyak sebagai petrodollar. Kaya gila. Sampai hari ni papa Arab ni kaya atas dasar satu je. Jadi kalau Allah nak buat satu kehendak dia, dia kata okey,
Akan datang emas akan dipack, ditambat untuk menggantikan wang kertas katakan. Petrodollar. Petrodollar atau fiat currency ni jatuh, kembalikan kepada emas. Dan pada ketika itu Allah zahirkan emas ke alam Melayu ni. Tempat lain tak ada. Walaupun kita kata sekarang ni yang pegang reserve emas terbanyak, katakan Rusia ke, China ke, Swiss ke, Amerika kan, pegang ada reserve yang banyak. Tapi masih lagi tidak dapat menandingi emas yang ada di bumi tanah Melayu ni. Kalau dizahirkan keluar, kita macam kaya, macam Tutup Arab kan. Tutup Arab ini kaya bang. Kaya sekali mata. Dia orang kaya. Dia relax, goyang kaki pun maknanya. Tak adalah nak memerah keringat sampai terpaksa kan. Kampung kita pun kadang-kadang kena buat lala move lah. Tambah side income kan. Faham. Dia orang tengok pun anak-anak relax je. Boleh beli kereta Lamborghini macam tu kan. Sebab Allah kalau nak angkat satu bangsa tu, satu kaum itu, di atas orang kata la fatahna alaihim bil barakah, Allah akan bukakan pintu langit. Saya yakin mungkin inilah. Ini saya punya teori lah. Elit rasa macam inilah barangkali kalau Allah nak angkat satu bangsa di atas kehendaknya, insya-Allah amin. Kan kita bangsa yang. Jadi emas ni adalah ini masuk cerita geopolitik lah. Maknanya hari ini kan emas yang menjadi sandaran yang hilang. Sebab tu tajuk buku kita pun saya sendiri khazanah yang hilang. Okey. Jadi Angah tertarik bila Cik Lik sebut tentang keberadaan emas itu pada zaman dulu sampai ke hari ini. Dan yang menariknya, kami nak bicara tentang emas hari ini bukanlah kami nak jual emas. Kan Cik Lik? Bukan kita ejen jual emas ke apa kan? Bukan. Kita promo emas. Kita promo emas ke, kita ada lepas ni boleh tekan link kat bawah beli gold kecil-kecil ke apa, tak. Ini adalah bicara kesedaran melalui sejarah geopolitik dan akhir zaman. Bagaimana cerita pasal emas ini kita nak relate dengan kehidupan kita pada hari ini, pada sejarahnya, pada akhir zamannya, pada geopolitiknya, agar kesedaran kita itu membuatkan kita nak buat persiapan. Persiapan untuk kita menyimpan sedikit sebanyak dinarnya, dirhamnya, supaya apa-apa yang berlaku, contohnya sistem breakdown, sistem ekonomi, sistem runtuh, collapse, at least emas sudah ada. Yang mana Nabi Muhammad SAW pun pernah sebut pada satu masa nanti mata wang dinar dan dirham ini akan kembali menjadi mata wang yang akan diguna pakai sebagaimana zaman Islam dulu, zaman khalifah dulu memerintah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kalau Angah sendiri kalau bicara tentang emas memang akan bicara pada sejarahnya. Cerita tentang orang Melayu kita, bagaimana kekayaan mereka ini sangatlah kaya, yang dikatakan yang ditulis oleh penjajah dalam diari mereka bila dia orang datang ke kota Melaka ni, kaya tak kaya orang Melaka. Waktu tu setiap rumah ada 7 kilo je, Lik. 7 kilo? 7 kilogram emas. Simpanan je, Lik. Reserve. Makna kata penggunaan mata wang ketika itu, dia orang akan ada reserve simpanan emas sebanyak 7 kilo. Dan memang banyak menjalit. Kita 1 gram boleh tentu kan hari ni kan. Dan nak bagi tahu, anak-anak kecil ketika itu gulinya main petang-petang jentik-jentik tu, gulinya pada emas. Kaya tak kaya, banyak tak banyak harta ketika itu. Dan cangkir ataupun cawan daripada emas, sudu garpu daripada emas. Makna kata siapa yang duduk kota Melaka ni kira macam kota elit lah. Orang kaya kat situ. Dan dikatakan kota Melaka itu adalah pusat pelabuhan, bukanlah pusat kita sebut sebagai pusat pemerintahan. Sebab tu bila mana Portugis datang 1511, yang jatuhnya adalah kota Melaka, bukan kerajaan ataupun Empire Melaka. Empire Melaka, kerajaan Melaka tetap berdiri utuh sehingga ke hari ini. Itu cerita lain lah. Bagaimana kesinambungan kerajaan Melayu Melaka tu sehingga ke hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat kajian sendiri. Ini sebagai cetusan awal. Jadi sebab itulah cerita pasal emas ini dia adalah bicara kesedaran untuk kita buat apa dengan emas ini. Kita nak bina kesedaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, emas ini kena simpan walaupun sedikit.
Kalau kata siapa yang ada simpanan banyak dalam akaun, dunia pada hari ini digit itu boleh ditukarkan sekelip mata sahaja. Kalau emas, kalau kita simpan harta walaupun barang kemas, itu akan bernilai sampai bila-bila. Contohlah kita ada dalam akaun certain amount. Alangkah baiknya daripada kita simpan dan dia tidak berkembang nilai dia, elok kita tukar kepada emas. Emas kan dah berapa dah? 1 gram? 488 lebih. 488. Dulu 2-3 tahun lalu 200 je saya ingat. 200, 1 lebih je. 1 gram. Makna kata peningkatan dia tu kira 100%, 150%. Sekali ganda. Jadi makna kata pelaburan yang terbaik saat ini adalah pelaburan kita memiliki emas. Daripada dulu sehinggalah sekarang, cerita pasal emas ni pada zaman Nabi lagi, emas adalah satu mata wang yang tidak susut nilai dia. Dia akan sentiasa naik sehinggalah ke akhir zaman. Mana-mana kuasa dunia ataupun kita sebut empire yang ada reserve emas yang banyak, maka dialah yang akan menguasai dunia. Sebab itulah tak pelik tuan-tuan dan puan. Angah sekarang ni, Angah tertarik nak cerita satu benda dekat Cik Lid. Kalau kat rumah Cik Lid ada printer kan. Biasanya kalau printer ni dia ada cartridge dia. Cartridge ni ataupun barang elektronik dia ada emas sikit. Sebab tu ada beberapa orang, terutamanya orang Cina, cartridge ni dia beli. Dia beli kat kita satu cartridge RM10. Dia sanggup beli. RM10 tu tinggi je, Lid. Punya ada emas tu Ada emas. Lepas tu Angah ada tengok satu video dekat TikTok ni. Dia ada dalam 100 cartridge, dia leburkan, dia buat macam penyulingan dan sebagainya. Tahu Cik Lid dapat berapa gram emas? 10 gram emas. 10 gram. 10 gram darab lah 400 tadi. 4,000 lebih. Maksudnya dapat 5,000, dia kumpul-kumpul cartridge. Ni Angah nak cerita, maksudnya emas ni dia bernilai sebab dia merupakan pengalir elektrik yang bagus. Dia current dia stable kalau kita pakai emas. Jadi emas ni maksudnya dia bukan sekadar mata wang yang stabil nilai dia, tapi dia diguna pakai dalam kebanyakan alatan elektronik. Sebab tu orang berebut nak simpan, nak kuasai, kerana kebanyakan emas ini diguna pakai dalam kehidupan seharian. Jadi itu yang Angah tengok lah, ada juga orang buat bisnes cartridge ni, tapi bisnes cartridge ni, ink printer ni, dia tak berkembang luas lagi. Ni siapa yang tahu. Lepas ni ramai lah akan buka kedai. Lepas ni habis lah ada jadi ejen. Ejen kumpul ink printer pula dah. Dulu surat khabar lama, TV lama, lepas ni cartridge lama. Gila. Sebab tu bicara pasal emas ni, dia sebenarnya cerita tentang kehidupan kita hari ni. Makna kata kalau kita sedar emas itu betapa pentingnya dalam dunia pada hari ini, maka kita tahu bagaimana nak menakluk, nak menguasai dunia. Cerita pasal emas ni. Cik Lid memang cerita pasal akhir zaman dan geopolitik. Angah itu Angah suka sebab dia menjejakkan apa yang sejarah lalu punya cerita. Okey, Cik Lid. Setuju. Sebab tarikan emas ni lain lah. Betul. Tarikan emas ni dia punya vibration dia. Sebab tu kadang orang kaya ni dia punya vibes lain. Maknanya kalau dia punya vibes lain tu, maknanya dia ni orang yang ada ilmu emas lah. Sebab tu bila Angah cerita tadi, orang dulu dia main guli, anak-anak pun main emas, guli emas kan. Saya teringat opah Cik Lid dulu gigi dia emas. Dia gigi emas ni juga. Kaya tak kaya tunjuk dia gigi ya. Dia simpan emas kat gigi. Opah dululah, cerita orang dulu gigi emas kan. Jadi emas ni kita nak bercakap pada kategori ilmu lah. Ilmu dan kesedaran. Jadi kalau orang kata dia bukan soal simbol dan lambang kekayaan emas ni, tapi inilah sebenarnya memang Allah kurniakan kepada umat manusia tentang kalau kekayaan tu, kalau hari ni orang kata duit lah, wang, cash, tapi sebenarnya emas lah. Emas lagi dia punya energy dia, power dia adalah emas. Jadi kalau kita tingkatkan ilmu kita tentang bagaimana emas ni dan juga kita punya kesedaran
bagaimana nak menyimpan emas. Kita dah mula ambil tahu dan cakna tentang 1 gram emas berapa. Dulu kita tak tahu pun. Dan sekarang ni ada orang dah yang boleh buka akaun emas. Kemudian kita boleh menyimpan emas dalam bentuk macam mana. Kemudian kita orang kata ar-rahnunya. Itu semua ilmu-ilmu yang orang kita, umat Islam kena tahu, kena mahir dah. Sebab dengan ilmu tu insya-Allah kita nanti emas tu datang pada kita lah. Amin. Dia datang sebab kita dah ada ilmu emas tu. Jadi bila dah ada ilmu emas tu, mula kita macam mana kita nak start menyimpan emas, menabung emas. Ada kaedahnya. Dan walaupun hari ni dah ada kaedah boleh menyimpan, tak perlu tunggu sampai 1 gram. Mungkin dalam RM10, RM50 dah ada dah beberapa institusi dan badan-badan yang mula buka kemudahan ini. Sebab ini macam petanda-petanda lah. Emas ni macam nak keluar. Jadi better kita ready, bersedia daripada sekarang. Sebab macam Angah cakap tadi, geopolitik yang tidak menentu ni, sebelum berlakunya perang-perang dunia, biasanya sign ataupun tanda pertama, isyarat yang pertama adalah kejatuhan ekonomi. Ekonomi dunia, sistem kewangan akan kolaps, runtuh. Contoh yang berlaku pada tahun 1925 lah, pada recession, dia panggil the Great Recession kat Amerika. Saham jatuh merudum, kemudian semua bond-bond ke apa benda, hutang kerajaan semua memang tak boleh nak digerakkan ekonomi, dan pasaran saham jatuh sangat teruk. Selepas tu berlaku peperangan dunia. Perangan dunia kedua. Dan ini adalah cycle tu kalau kita tengok sekarang macam dia jadi balik. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Amerika sekarang ni, Amerika yang merupakan enjin ekonomi dunia, kalau kita tengok memang sangat mengerikan lah, menakutkan. Kita tengok memang dolar sedang melemah sekarang ni, dan diorang mula dah, negara-negara yang dulu sekutu kepada Amerika, dia panggil dah meninggalkan dolar, tak menggunakan dolar dah. Dia orang panggil ditch the dollar lah, dia tinggalkan. Jadi maknanya kalau Mexico dia nak beli barang dengan negara lain, contohnya dengan Canada ke, dia tak pakai dolar sebagai perantar, dia pakai mata wang yang lain. Itu tak payah cerita pasal China dengan Rusia lah. Itu confirm dah tak pakai dolar kan. Betul. Jadi maknanya dolar ni dah semakin orang kata tidak menjadi orang kata currency dunia lah, world reserve currency tu, yang selama ni kita diikat dengan dolar sebagai mata wang dunia. Tu dah macam dah orang kata cerita tu macam dah berakhir lah. Orang sekarang ni, kuasa-kuasa dunia baru sedang mencari mata wang baru untuk menggantikan dolar. Senario ini sama pada tahun 1925. Dan kalau tengok ekonomi Amerika sekarang, dia punya hutang dia pun saya ingat dalam 37 trilion sekarang. Meningkat 37 lah. Ya, 30 something trilion. Malaysia 1.6 macam tu kot, trilion. Dia 30 trilion. Kalau tak silap lah, boleh tengok kan. Jadi 3 trilion. Dan hutang-hutang dia yang dia buat dalam bentuk bond-bond yang dijual kepada negara lain sebagai orang kata nak collateral, menguatkan dia punya ekonomi dia, pun telah orang kata dah jual balik. Macam Japan dah jual balik bond-bond dia, dah tak beli lah. Dia orang tak pakai lah, dia dah jual. Tapi kita kena panggil orang ekonomi lah. Cakap saya tak pandai sangat ekonomi, tapi kita faham dari segi basic kekuatan ekonomi Amerika sedang meruntuh secara perlahan. Dan itu merupakan sign, tanda, isyarat yang patutnya dah pick up lah. Kalau kita tengok dekat YouTube, pakar-pakar ekonomi yang bercakap pun memang semua dia kata, orang kata ni dah the end lah, the end of the great empire America lah. Dah sampai penghujung. Ray Dalio cakap yang sama, Robert Kawasaki pula, Rich Dad Poor Dad tu kan, kan yang tu yang bercakap tentang dah tak ada dah. Ekonomi Amerika tak macam dulu dah. Dan memang kebangkitan China sekarang ni dikatakan akan menggantikan Amerika. Jadi sekarang ni dia memberi isyarat kepada kita, umat Islam ni, bangsa Melayu ni kena ready lah. Kena bersedia daripada sekarang. Kena bersedia daripada sekarang. Dan mungkin topik emas ni kita angkat dan kita mula nak bagi kesedaran dan ilmu. Kita kena dah mula dah. Mula bercakap, mula kaji, mula berfikir. Nanti insya-Allah
Allah kurniakan rezeki, kita tukar dan kita ada simpanan. Sebelum ni orang emas dia ada dalam bentuk, bila cakap tentang emas orang kata sebagai barang kemas. Beli emas tu barang kemas. Ada kalau tinggi sikit dia akan buat pelaburan. Pelaburan emas. Tapi emas menyimpan ni memang dia belum jadi kesedaran menyimpan emas. Jadi kategori ni kita kena sedarkan bangsa kita, umat Islam kita. Mana tahu kalau Allah nak zahirkan emas macam mana minyak dekat Arab Saudi. Tiba-tiba kat belakang rumah kita je kita cangkul-cangkul kan, tarik je kat ubi keluar emas kan. Jangan kita jadi panik gila kan. Jadi kita menyimpan emas pergilah cari Ar-Rahnu ke. Tapi tak tahulah kaedah negara kita punya perlembagaan macam mana kan. Kita maknanya harta-harta ini merupakan harta yang kita kena bermula dengan ilmu lah. Sebab kadang-kadang bila kita cakap tentang harta, tentang wang, tentang duit, tentang emas, dia datang satu sifat yang tak bagus lah. Tak makan. Betul. Rasa macam lupa diri. Itu yang kita kena ada satu lagi emas tu. Alif Mim Sin. Angah cerita sikit nanti Alif Mim Sin. Sebelum kita kena ada emas fizikal tu, kita kena ada emas diri tu. Supaya ketamakan itu kita boleh kawal. Betul. Macam mana Angah? So, Angah setuju dengan Cik Lid bila cerita pasal harta ni, sifat yang akan timbul tu biasanya ketamakan, perebutan. Dan juga siapa paling banyak yang boleh kumpul harta emas ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan, sebelum nak bicara emas yang fizikal ni kan, kita kena bicara emas yang berada dalam diri kita. Yang mana kata Ayanda Walid Ibrahim Al-Malik, galilah emas dalam diri melalui darah 3 Nabi. Yang mana simbolik emas ini pada huruf alif, huruf mim dan huruf sin. Jadi 3 huruf Jawi ini dia akan membentuk perkataan emas dalam diri kita. Jadi pertama sekali alif tu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu perlambangan ketauhidan. Kalau kita tengok sirah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan, korban baru ni kan, bagaimana ketauhidan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ada Angah tengok ramai yang share dapat menyingkap intipati penyembelihan Nabi Ibrahim kepada anak dia Nabi Ismail tu kan, yang mana yang disembelih tu bukanlah kibas ataupun anaknya, tetapi yang disembelih itu adalah rasa keakuan yang berada dalam diri. Itu ketauhidan. Maksudnya nak membuang keakuan diri. Itu alif, huruf yang pertama. Dan yang keduanya adalah mim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi huruf mim ini membawa perlambangan kepada akhlak dan adab yang mulia. Makna kata kalau tauhid yang benar, natijah dia, buah dia adalah akhlak yang baik, adab yang mulia. Dan daripada 2 elemen inilah, alif dan mim ini, maka terbenalah sebuah peradaban, sebuah kepimpinan, sebuah perjuangan, sebuah kekuasaan yang unggul, iaitu pada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang hebat. Yang dikatakan dunia ini adalah pusat pemerintahan dia. Antaranya cerita pasal emas ni memang ada kaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam di Gunung Ledang tu. Mount Ophir tu kan. Yang kata gudang penyimpanan emas tu. Jadi cerita dia, sebelum nak memiliki emas yang sebenar, kita kena memiliki emas dalam jati diri kita, dalam jiwa kita. Barulah bila mana Allah zahirkan kekayaan daripada perut bumi, maka kita sebenarnya dah ready untuk menerima kekayaan tersebut. Tak ada perebutan, aku punya ni, bukan kau punya. Aku tak cukup lagi ni. Bukan. Maksudnya bila kita dah ready dengan alif mim sin tadi, makna kata kekayaan yang keluar itu tadi, kekayaan itu akan dibahagi-bahagikan kepada mereka yang memerlukan. Bahkan untuk aku sendiri ni sekadar aku untuk cukup makan je. Tapi kalau dia tengok orang lain, jiran sebelah dia tak cukup makan, maka harta itu dibahagi-bahagikan sebagaimana kisah para sahabat yang mana ada bagi kepala kambing kan. Berputar satu bandar dekat Madinah kan, berputar satu bandar. Jiran kau bagi, aku bagi kau sebelah, aku bagi pula. Maksudnya masing-masing memikirkan
sahabat-sahabat yang lain, jiran-jiran yang lain yang lebih memerlukan. Walaupun mereka tu hakikatnya mereka tu memang memerlukan pun, tapi tahap sifat qanaah, syukur, sifat alif mim sin itu tadi dah dasbati dalam jiwa mereka, maka akhlak mereka nak membantu antara satu sama lain tu terserlah, sehingga kepala kambing yang dihadiahkan itu kembali semula kepada yang memberi awal-awal tu tadi. Jadi inilah yang kita nak lahirkan, satu masyarakat, satu kita sebut komuniti, umat yang apabila kekayaan sudah dizahirkan, maka kita sudah bersedia jiwa kita, raga kita dan juga mental kita, minda kita. Ini baru cerita pasal emas, belum kita cerita lagi diberi kekuasaan. Sebab Angan teringat satu kata-kata, nak tahu diri kita yang sebenar adalah ketika mana kita ini dalam kesenangan, ketika kita diberi kekayaan, kekuasaan, pangkat, harta dan sebagainya. Itulah diri kita sebenarnya ketika kita dikurniakan semua benda tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kenapa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kekayaan tu Allah kurniakan kepada bangsa Melayu. Kenapa? Sebab apa? Sebab rakyat jelata umat Melayu ketika itu bersedia untuk menerima kekayaan tersebut. Mereka ini, nenek moyang kita ni, alif mim sin tu dah ada. Contohnya pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah yang memang menitik beratkan tentang pengajian agama di masjid-masjid, di istana-istana. Maksudnya majlis pengajian ilmu tu diadakan di istana, di masjid. Sultan Mansur pun sendiri turun belajar mengaji. Yang mana sultan-sultan dulu bukan sekadar sultan, berdarah raja dan sebagainya, tapi mereka ini juga boleh dikatakan seorang ulama dan wali Allah, aulia. Sebab itulah pemerintahan Melaka ketika itu memang pemerintahan yang menyebar ke seluruh dunia. Belum kita cerita lagi pasal Syekh Jamil Kubra, bagaimana diutuskan Laksmana Cheng Ho untuk menjaga perairan Selat Melaka tu daripada diserang oleh Sukhothai kan, yang ketika itu mengasak Melaka untuk membesarkan dia orang punya jajahan takluk. Jadi nak bagi tahu sebenarnya nenek moyang kita tu jiwa mereka sudah tersemat alif mim sin tu. Sebab tu kekayaan, kekuasaan diberi kepada mereka. Dan Angah nak cerita sikit satu topik yang ada dalam buku ni, Misteri Emas Tanah Melayu, yang Angah sendiri tulis. Kalau ada rezeki boleh dapatkan. Dalam buku ni ada cerita kenapa Pulau Nangka yang dikatakan ada menyimpan harta yang banyak, dikatakan nilai dia berbilion, dan memang dah ada ekskavasi nak korek-korek kan. Dapatlah keluar sekejap tengok, kemudiannya dipulangkan balik. Katanya lah cerita-cerita Pulau Nangka ni kan. Jadi Pulau Nangka ni kenapa nama dia Pulau Nangka? Ni biasa Angah cerita lah. Sebab kenapa nama dia Pulau Nangka, bila buah nangka ni masak, warna dia warna kuning keemasan. Jadi itu simbolik tempat penyimpanan harta Kesultanan Melayu Melaka, yang sehingga ke hari ni katanya masih ada kat situ. Jadi cerita ni orang kata, ini macam khayal, macam imajinasi. Tapi itulah cerita sejarah kita. Cerita tentang kekayaan yang tak ada bandingannya. Nak bagi tahu. Sebab tu lah Cik Lee sebut tadi. Makna kata kalau Allah nak zahirkan, nak angkat satu-satu bangsa, tak mustahil sekelip mata je tuan-tuan dan perempuan. Yang perlu kita buat sekarang pada hari ini adalah persiapan. Persediaan. Persediaan apa? Ketauhidannya, adab dan akhlaknya. Itu menandakan kita ni dah ready nak menerima kekuasaan dan kekayaan yang Allah nak anugerahkan kepada kita. Itulah Cik Lee. Setuju sangat bahawa persediaan kita tu bukan sekadar ilmu emas fizikal, betul, tetapi ilmu alif mim sin. Kalau ikutkan maknanya ilmu tentang ketakwaan. Senangnya kalau orang nak faham umum, ilmu takwa lah. Sebab ada ayat yang sebut walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim bil barakat. Allah akan, bila satu kaum tu, satu penduduk tu yang dia merupakan orang-orang takwa, maka Allah akan
bukakan, la fatahna alaihim, Allah bukakan pintunya ke atas mereka barakah. Barakah ni lah kekayaan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Jadi tak mustahil kalau kita tengok negeri-negeri yang kaya sebenarnya dengan mineral di muka bumi ni, sebenarnya adalah tengok negara tu adalah negara yang ada tanah-tanah barakah sebenarnya. Kalau kita tengok contoh kalau Brunei, negeri-negeri kat sini pun kan, kat sini negeri mana yang sebenarnya petroleum keluar ada, rare earth ada, kemudian macam-macam ada dekat Indonesia pun. Kenapa? Kalau kita tengok dekat Amerika bukan tak ada, tapi dia meyakinkan kita lagi tentang ayat ini. Bila satu-satu tempat itu kalau penduduknya bertakwa, maka Allah akan la fatahna alaihim, Allah akan bukakan pintu keberkahan itu. Jadi tanah kita di alam Melayu ni memang cerita emas tu dah ada dah. Dah dibukukan pun. Ni yang buku-buku depan kita ni cerita pasal emas ni. Dan sejarahnya pun ada bahawa tanah yang kita pijak ni adalah tanah emas sebenarnya. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, tapi janganlah kita bertakwa pasal nak emas. Itu lain ni tu. Kita kena bertakwa lah lepas ni, kena belajar alim mesin. Nanti ada emas keluar. Itu tak jadi juga. Tak jadi. Dia takwa. Dia jadi orang yang betul-betul kembali kepada fitrahnya. Kita kenal Allah dengan sebenar-benar kenal hingga menjadikan kita cinta dan dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita jadi orang yang nak berbakti macam Angah kata tadi, bukan kepada kita. Kita ni memang dah bahagia dah lah. Carilah kebahagiaan untuk diri kita. Tapi bila membahagiakan orang lain tu maknanya membahagiakan sahabat, anak-anak, pasangan kita dan keluarga, itu bahagian kita untuk akhirat. Jadi kita akan berlumba-lumba membahagiakan orang lain. Kerana apa? Kerana di situ ada pahala akhirat. Jadi kalau Allah hadirkan emas kat kita, kita jadi orang kata eager, ataupun apa kata, semangat, orang kata dorongan untuk bantu orang tu, sebab kita kata pahala akhirat tu aku dengan tolong orang susah, dia akan cari semangat nak berkongsi, nak menyampaikan, nak mengkayakan orang lain, tak nak tengok orang susah. Sifat itu kena ada dulu sebelum emas tu keluar. Sebab itu kalau kita tengok ada hadis akhir zaman, cerita akhir zaman kan, pada ketika Khalifah Imam Al-Mahdi itu sendiri, ada satu hadis lah yang menyebut Al-Mahdi ini sendiri bila dia zahir nanti, dia jadi khalifah, dia akan membahagikan harta-harta ni, barangkali emas, dengan dia tidak mengira-ngira. Hadis tu ada, dia akan bagi. Tapi kalau cerita ni Jalid, sebenarnya kita dah ada soalan daripada beberapa orang yang bertanya ni pasal topik ni. Tapi kalau Angah lontarkan soalan tu pada Cik Lid boleh? Sebab dia bertepatan dengan apa Cik Lid cerita pasal Khalifah Al-Mahdi ni. Boleh? Okey, cerita dia adalah daripada akaun Aman Rauf. Dia bertanya, pernah dengar tak cerita emas tinggalan zaman Kesultanan Melayu dulu-dulu? Kononnya emas tu hanya akan timbul akhir zaman. Kenapa macam tu? Ni. Bau kena ni. Okey, tajuk tu ataupun soalan tu dia ada dua dalam satu. Okey. Satu memang sejarah. Okey. Kesultanan dulu kan. Yang kedua memang akhir zaman. Kalau sejarah ni cerita macam cerita Piramli lah, Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab kan. Ini senang faham cerita Ahmad Al-Bab. Malik ni kalau tak pernah tengok cerita Ahmad Al-Bab, tengok. Sebab Piramli tu dia buat cerita pun, dia menulis skrip. Dia bukan orang kata petik-petik je kat bintang tak. Dia study dulu. Bahawa cerita tu memang ada asasnya. Bahawa kenapa dikatakan ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Maknanya memang disimpankan untuk pewaris yang sebenar. Pewaris itu istilahnya, pewaris yang sebenar. Sebab Nabi cerita khazanah alam Melayu, tanah Melayu sebagai tempat orang kata takungan emas. Tanah emas ni memang Nabi, ini cerita betul Nabi Sulaiman dalam kitab Old Testament pun ada. Bila Nabi Sulaiman memerintahkan tenteranya itu pergi ke negeri paling jauh timur dalam kitab. Dan diarahkan tentera tu dinama the Phoenicians. Pakar-pakar lah, ini orang yang memang pergi. Kalau tentera Phoenicians zaman tu memang komando lah. Memang tentera elit lah, dia orang pergi tu. So dia orang pergi. So tentera Phoenicians ni yang pergi sampai ke memang alam Melayu. Memang Nusantara lah. Sampai ke Maluku, sampai ke Filipin, bawah tu dekat area Sulu tu. Memang ada. Kalau orang test darah, kenapa orang kata darah-darah area tu kat sini pun ada DNA Bani Israel. Sebab ini adalah tentera-tentera Phoenicians yang datang menginap dan tinggal. Dan kenapa dia datang kat sini?
pasal dia diarahkan oleh Nabi Sulaiman untuk bukan cari emas. Macam Angah cakap tadi, tengah raut emas. Emas tu memang dah ada dah. Kaut. Kumpul, masuk dalam kapal, hantar kat Nabi Sulaiman. Jadi benda tu, dan emas di alam Melayu ni tak habis. Memang ada. Cuma ceritanya dikatakan ada yang dihilangkan, ada yang dibawa lari. Bawa lari tu kita tahulah kan siapa yang penjajah bawa lari, tentera Jepun bawa lari, ada yang boleh bawa. Dan emas yang hilang ni pun yang dihilangkan ada. Sehinggalah nanti, itu sebab cerita nanti, satu masa nanti di akhir zaman nanti, yang disebut pewaris tu nanti. Sebab tu kata cerita Pulau Nangka. Cerita Pulau Nangka ni masyhur. Memang dah pergi, dah ada ekskavasi. Betul. Dan dia orang cari satu scanner. Scanner tu ni cari dengar daripada sahabat Jalil. Scanner tu dia belanja lebih kurang ratus ribu jugalah beli scanner. Dan memang dia nampak emas tu. Tapi bila dia gali, emas tu macam cari tak ada. Ada yang kata beralih lah. Ada yang turun ke bawah. Turun ke bawah lah. Ada yang tak boleh tembus lah. Tapi bila scan memang ada seketul tu emas tu. Dia nampak memang beza lah batu dengan emas tu kan, sebab dia logam kan. So memang ada. So emas tu memang dia kata ditinggalkan di situ. Dan hanya boleh diambil, akan keluar oleh pewarisnya. Pewaris ni yang kita tak tahu. Faham? Ramai dah pergi. Ramai yang mengaku pun tak boleh. Dia memang dia cerita pewaris ni, dia kena masa yang tepat, waktu yang tepat, orang yang tepat. Tiga benda tu. Dia tak boleh buat-buat. Saya pewaris, okey, tapi belum masanya tak boleh juga. Masa tu, zaman tu, waktu yang tepat tu. Dia datang tu memang ini dia. Ini dia boleh unlock. Dalam cerita movie tu kan, the treasures kan. Dia boleh buka. Jadi benda ni memang sebab apa? Harta ni kita kena ingat semua. Harta ni milik Allah. Bukan milik orang tertentu, individu tertentu, sultan tertentu, raja tak. Ni milik Allah. Jadi Allah amanahkan harta ni kepada aku, nak ini orangnya. Dia lah. Sebab harta ni aku. Sebab tu harta ni dia pusaka. Dia pusaka. Dia macam saka jugalah. Dia diwariskan. Pewaris orang tu yang milik dia mati, dia kena wariskan. Betul. Dia tak boleh declare dia aku punya. Habis dah. Dia kena pusaka, dia kena wariskan. Sebab apa? Sebab harta tu adalah miliknya Allah. Sebab Allah tu Al-Ghani. Allah tu yang kaya, maha kaya. Jadi konsep ni kena faham. Jadi itulah kisahnya. Pewaris tu kena orang yang tepat, masa yang tepat, waktu yang tepat. Dia akan datang. Allah akan munculkan. InsyaAllah kita dah pada zaman yang ni, dah akhir zaman dah. Tunggu lah. Okay, baik. Alright. Jadi sebelum kita habis untuk last round, Angah akan jawab satu soalan. Lepas tu kita mungkin boleh ceritalah pasal penulisan buku kita. Dan akan nak jawab satu soalan daripada sahabat kita ni, akaun nama Razi Ilham. Dulu-dulu ada cerita, ada orang Melayu ada ilmu boleh tarik emas dari tanah. Ada yang kata mereka guna ayat-ayat tertentu. Betul ke benda tu? Yes, memang betul. Memang tak mustahil. Hari ni pun boleh raup emas, kan? Boleh kaut emas. Dan memang ada, boleh kita menzahirkan emas-emas yang tersimpan bawah tanah. Itu memang ada ilmu dia. Cuma Angah tak nak cerita spesifik benda tu. Angah cuma nak share satu kisah. Iaitu seorang ulama yang digelar sebagai ulama saintis. Iaitu Syekh Ahmad Fatani. Yang bukan sekadar boleh tarik emas, boleh buat emas. Betul. Jadi nama dia panggil Alkemis. Alkemis. Sebab dia ulama yang nampak masa depan. Satu orang ulama Patani yang boleh nampak vision yang antara pandangan yang ditembus adalah satu hari nanti akan ada orang bergerak jauh tapi duduk di atas punggung. Agak-agak apa jadi? Kereta. Duduk. Masa tu dia dah dapat. Dia dah dapat bayangan akan ada satu teknologi, iaitu teknologi yang akan memudahkan perjalanan jauh, iaitu kereta. Dan Syekh Ahmad Fatani ni dia boleh buat emas. Dia ada ramuan dia. Antara ramuan utama dia tahu apa Jalid? Kunyit. Kunyit. Tapi dia ada kunyit yang tertentu. Dan ada bahan-bahan yang perlu dimasukkan. Ada buku dan buku itu telah dibakar. Minta maaf. Buku tu telah dibakar. Lama. Jadi makna kata, ada yang kata keturunan dia masih simpan. Tapi wallahu a'lam, bukan nak kata tak betul. Makna kata ilmu itu diamalkan ataupun tidak, itu masih menjadi kita sebut sebagai
private punya maklumat lah. Tapi ilmu tu memang ada. Ilmu cara buat emas. Tak silap Angah dia bukan 99 karat, dia bawah sikit. Tapi still emas. Jadi maknanya kata tuan-tuan dan puan, kita orang Melayu ni, tanah Melayu kita ni bukan sekadar boleh tarik emas, boleh buat emas. Maknanya kata emas ni kira macam benda biasalah, kaya tak kaya kita dulu tu, semua benda di sekeliling kita emas. Jadi inilah nak menjawab soalan kepada sahabat kita ni, Razik Ilham, cerita pasal tarik emas ni memang ada. Mana-mana tempat pun ada. Ilmu tu memang ada. Cuma yang menariknya lagi, ilmu buat emas tu pun ada. Dekat dunia kita pada hari ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan nak cerita pasal emas ni panjang. Kami pun masa pun dalam sejam je. Jadi untuk maklumat lanjut, nak tahu cerita pasal emas ni bagaimana, kalau Angah sendiri cerita pasal sejarah, boleh tengok pada buku 1511 full version daripada buku Malacca Has Fallen. Buku ni memang bentuk novel. Bila baca tu kita akan dapat feel keadaan kat Kota Melaka tu macam mana. Dan kalau nak betul-betul cerita pasal emas, ni misteri emas di tanah Melayu. Cerita piramid, cerita Tasik Chini, cerita Pulau Nangka, cerita itu, cerita ini, Gunung Ledan dan sebagainya dalam buku ni. Jadi inilah bahan penulisan yang cerita pasal emas, yang boleh tuan-tuan dan puan dapatkan nanti, mungkin dekat link dekat bawah nanti. Cik Lid mungkin ada buku yang penulisan Cik Lid. Ini buku Khazanah yang Hilang, juga tentang emas. Memang konten sejarah dalam buku ni yang menarik. Saya menceritakan dan mengumpulkan lah, bukan cerita, memang kita kumpulkan kisah Nabi Sulaiman dalam kitab-kitab Old Testament, dalam buku-buku yang manuskrip lama. Bukti-bukti Nabi Sulaiman pernah ada di sini. Rare lah, bukti tu ada. Dia tinggalkan beberapa artifak dan monumen yang kita nak claim 100% tu tak boleh lah kan, sebab setakat ni tak ada pun. Tapi bukti itu menyamai apa yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran baik. Sebab dalam kisah Al-Quran disebut Nabi Sulaiman ni pada ketika dia memerintah jin, dia memerintahkan jin ini membina-bina istana-istana, dan ada beberapa cawan-cawan besar ataupun dikata macam artifak-artifak. Kalau jin kan besar kan. Disebut dalam ayat tu. Dan tu ada saya petik dalam ni. Dan kalau kita tengok di beberapa kepulauan di Indonesia dan di Solomon Island pun, ada beberapa monumen yang menyerupai dan kena dengan apa yang disebut di dalam ayat itu. Dalam ni ada buku ni? Dalam buku ni. Buku ni boleh didapatkan. Nanti kita bagi link, dan kami memang sekarang ni tengah mempromosi budaya membaca, semangat membaca. Betul. Dan insya-Allah kami akan bersama dengan sebuah penerbitan, kami akan promote buku-buku kami, dan juga kalau ada buku-buku yang terbaik yang memang memberi manfaat kepada semua untuk menambah ilmu pengetahuan, sejarah, pembinaan jati diri, akhir zaman dan geopolitik. So inilah medan baru kau-kau sejarah. Maksudnya ini adalah medan untuk kami mengwar-warkan penulisan dan juga kita sebut hasil pengkajian yang terbaru. Di platform inilah yang mungkin tuan-tuan dan puan ada cadangan ataupun ada saranan untuk mengangkat satu-satu topik ataupun tajuk buku, maka kita sangat mengalu-alukan untuk tuan-tuan dan puan berhubung dengan pihak kami, insya-Allah. Jadi mungkin kita kata tutup. Kata-kata emas daripada saya. Semulalah daripada sekarang kita mencari ilmu, dan juga kita perkemaskan ilmu alif mim sin kita. Ilmu iaitu ketauhidan kita. Kita kembali merenung diri kita sejauh mana kita benar-benar mengenali Allah dan cinta kepada Rasul, supaya ini nanti akan menjadi perisai kepada kita, bukan sahaja pada fitnah akhir zaman, tetapi kalau Allah kurniakan kekayaan kepada kita, kita tak nak jadi bangsa-bangsa yang sombong dan bongkak, yang jatuh dan hilang kerana ketamakan dan kesombongan, kerana kekayaan. Kita jadilah bangsa yang bertamadun, beradab, dan dapat memberi manfaat kepada bangsa-bangsa yang lain di dunia ini, insya-Allah. Daripada Angah, sebelum kita memiliki emas, jadilah diri kita ini emas, kerana diri kita ini begitu berharga. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.